Bismillah. Awang dah x-ray belum tangan? Tu je. Sargun. Sakit lagi kan? Kadang-kadang Jangan getak ni. Nyaya. Kita ada. Dah hilang dah selamat. Ngala ke mana dia ni? Ada lagi. Aku nak nyusul tajuk jap. Meran bentel mana? Meran sebentel dah jalan. Nak entah. Kita jauh dah cari location. Allahu Akbar. Aku mana tak ada benda nak buat. Najulah dulu. Yes. Tang pulut tu yang nak dengar tu, tang pulut. Mana tahu. Tu nak kena cek tu, mata satu ke mata dua lagi tu. Mana balik kau ke? Aku nunggu sini dengan kau. Haji kap balik ke dia orang? Tak balik. Aku kata baik pergi ni je, balik rumah. Nampak semangat masing-masing turun mancing. Aku nak pergi tengok tajuk. Nampak. Mana bakar. Awai malam tadi 2,5 kilo. Nampak. Ni Raja Kelabau. Raja Kelabau. Macam mana dah? Pada atap. Kita tengok tajuk dulu atau mancing. Amin. Air nak kena banyak. mangkuk tu. Mangkuk ayun. Tak kisah, mangkuk tandas je. Asal semua bukan besar ke apa? Tak apa. Aku ada ni. Dia punya air batu memang jimat, tak ada pergi kedai. Air batu dia memang tak pergi kedai dia ni. Alhamdulillah. Ini yang dinamakan budak hitam. Thank you. Sikit dia satu mata man. Dah dapat, jom. Kita pergi mancing. Bismillah. Banyak bekas kecil. Malah nak buat besar-besar. Pandai-pandai lah kau duduk. Pandai-pandai lah kau duduk dah. Tak buat. Ni sekarang masuk kemudian. Ini selamatkan dulu. Ini kena selamatkan dulu. Free gift baru mantap. Wow, baik-baik tu. Ada seekor tapah comel. Tapah comel pun tapah juga bang. Lama tak kena tapah ni. Kena dah tapah comel seekor tu. Tengok lain macam ni. Rupanya ada tapah comel. Tu dia. Bismillah. Comel-comel pun namanya tapah juga bang. Tu dia. Alhamdulillah. Rezeki pagi tapah. Mana pergi mak ni kau mata kail pun dah terkeluar daripada mulut. Kecil sangat. Tapi ni sekali lauk ni. Alhamdulillah pada mantap. Tengok lagi atas. Ada? Wah. Selamat. Selamat. Mata duduk atasnya. Kena macam Bulu dah hilang. Kuih tiaw merah. Kita try spot sini dulu bang.
Cin. Yang lendir tu yang tak tahan bang, pulut hitam. Okey, pagi ni saya pakai pulut hitam dan juga umpun-umpun. Tu pulut hitam. Tengok apa cerita pagi ni, ada sambutan tak? Nampak gayanya masing-masing. Dekat depan saya tu, dekat belakang tu dah ngangkat udang. Saya je baru sampai. Kita try bismillahirrahmanirrahim. First throw of the day. Main dekat kawasan Semando. Ni namanya Semando. Korang tahu? Ui, bawa lari. Hei, terkejut aku. Tiba-tiba melengkung. Sudah sedut dia boy. Bismillah. Aduh ni. Boleh tahan ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahan ni. Wah, lesen sado. Sebelah tarik lagi. Aduh, tak boleh tahan tu ni. La ilaha illallah. Duduk sini diam dulu. Aduh, atap. Comel pula. Baru nak cukut muncung. Naik lagi. La ilaha illallah. Aduh, atap. Satu. Sado yang tak ditahan tu. Janganlah kau sepit, susah. Alhamdulillah. Wow, garang-garang makan dia. Padu mantap. Garang-garang. Alhamdulillah. Angkut lagi ni. Cuba tarik keluar boleh tak? Aduh. Ada rasa udang lagi bang. Aduh. Angkut. Buat macam mana? Keluar. Ikut dengan kayu-kayu tu. Ni tak ada udang lagi. Ada kayu. Ada lagi tak udang ni? Macam dah tak ada. Aduh sayang. Tak ada. Sayang. Rosok pula kayu. Lepas. Mantap. Tengok kayu kat bawah ni. Kayu kalau kena kesan gigi udang macam ni ke bang? Nak tahu kat bawah udang banyak macam ni. Bersih kayu bang. Tengok kayu ni. Bersih, tak ada berlumpur. Padahal dulu kat bawah tu. Nampak? Ini udang banyak kau-kau ni. Aduh mantap. Kecil-kecil pula kacau tengah ni. Aduh. Satu K-pop. Ni macam ada ni. Sampah. Tak ada. Alamak. Beri dia kacau. Alhamdulillah. Macam ikan ni. Ikan ni. Bau ngah. Ikan.
Ikan gagu. Aduh, kalah saya ikan ni. Allah, kau duduk sini buat apa? Mana player aku? Bahaya ni, bahaya. Alah. Saya cukup takut ikan ni. Tak kena pula kau. Amboi, sedap makan jauh. Mari sayang. Spik kuning ni. Betul. Alhamdulillah. Besar macam ni je pun terasa dia punya berat bang. Itu kelebihan spik kuning ni. Aduh, mantap. Alhamdulillah. Naik merah badan kau. Baru mantap. Air dah pusing. Kita pun nak kena pusing. Ambil udang dulu. Alhamdulillah. Baru mantap. Boy. Senyap dia makan lah. Boy. Alhamdulillah. Aduh, mantap. Spik kuning. Spik kuning. Aduh, mantap. Datang lagi. Datang lagi lah. Sebelah tu dah tarik pula. Kejap. Dah lepas lah. Sabar lah. Alhamdulillah. Kau ni udang. Saing pula berpakat kau makan ni. Padu mantap. Dah dekat di bunga pam. Kamu susah sangat. Alhamdulillah. Spik kuning ya. Api nekan. Padu mantap. Luar yang sanggup tadi. Kan besar sangat, tapi dia masuk buah kayu. Jadi kalau sangkut-sangkut tu, biarkan dulu, kendurkan tali, biar dia keluar sendiri. Nampak? Udang dah lah, udang telur. Allah, kau ni baik kau tak mati kat bawah. Udang telur, nampak tu telur dia. Balik. Aduh, lepas pula. Alah, air dah laju ni. Baru balik ni. Dah ada. Udang ke sampah? Macam udang. Udang. Baru balik ni. Alhamdulillah. Baru mantap. Galak dia makan air laju ni bang. Aduh. Tapi dia tak boleh nak duduk kat luar ni. Ni lagi nampak. Biar dia tegang dulu. Cepat sikit. Nampak. Spik goreng padu mantap. Ini pun boleh tahan ni. Duduk kat aku laju bang.
Boy. Nampak. Alhamdulillah. Ini yang dinamakan padu mantap. Duduk kat aku laju. Duduk aku laju ya. Kenapa duduk kat aku laju? Susah orang nak parking. Pergi tepi. Pergi tepi. Apa nak pergi tepi ni? Kita jumpa kat tepi pula yang besar-besar. Padu mantap satu. One more. Alhamdulillah. Oi, dia yang kau tarik bukan besar sangat lah. La ilaha illallah. Ni pula dah tarik. Lepas. Oh Allah, sampai jatuh juga kan, bukan besar sangat. Baru mantap. Sepet kuning. Oh boy. Oh tu dia. Alhamdulillah. Oh, sepet kuning. Baru mantap. Lepaslah pula. Hai. Tengok yang dah dapat. Udang telur. Balik. Seekor lagi. Bujang ni, K-pop size. Baru mantap. Oh my god. Alhamdulillah. Patutlah garang. Ada cais. Hai. Tahan dah speed kau. Speed benda besar dah matang ni. Iya dia nekan bang. Speed kuning pada mantap. Alhamdulillah. Kau tadi keluar kau. Kendurkan tali. Oh, speed kuning bang. Itu yang sayang nak gentap tu. Biarkan aja. Dia bawa keluar sendiri. Nampak? Pada mantap. Kau 3-4 kali dia makan lari. Makan sembat kau. Makan sembat. Tu dia ada saiz. Pada mantap. Tu je cara dia. Dia makan dia lari. Kau sembatkan sekali. Meninggal kau. Pada mantap. Datang lagi speed kuning. Alhamdulillah. Laju dia makan kulit hitam. Pada mantap. Tu dia. Lemak sebelah tu pula. Odop. Datang sini. Datang sini. So. Alhamdulillah. Ni dah beri-beri yang lagi ni lagi. Lagi. Mari sini speed kuning pula. Alhamdulillah. 2. Ni dah tarik ni. Sebaik tak ada. Ni. Tak ada. Speed biru dan speed kuning bang. Tu dia. Speed biru dan speed kuning. Aduh. Dah. Bang buka. Tu dah tarik pula. Tadi aku tarik kosong. Tu dia satu speed biru. Dan satu lagi speed kuning. Alhamdulillah.
Ni dah kena sesah. Baru balik ni. Yang dapat speed kuning tadi. Mari sayang, mari sayang. Geng-geng dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sigalah ganting pula yang datang. Beria kena-kena. Tajam ni. Alhamdulillah. Pada mantap. Alamak. Keluar. Tak keluar. Keluar. Ada kayu depan tu. Tapi ada udang. Come on. Amboi, speed kuning dia. Ya Allah, Allahnya. Alhamdulillah. Pada mantap. Makan lagi. Selang seli. Sekejap ada saiz, sekejap tak ada saiz. Ini pun macam udang telur. Tak. Kepala dah hitam boleh lah. Alhamdulillah. Sedap. Jauh makan. Mari sini. Padu mantap. Alhamdulillah. Udang botol. Padu mantap. Makan arus ladu ni. Seram makan arus ladu ni. Gelombang pun sampai habut lalu. Tu dia. Speed kuning. Alhamdulillah. Padu mantap. Member datang. Padu mantap. Makan jauh. Arus laju. Sini sayang. Boy. Tu dia. Laju bang. Alhamdulillah. Baru mantap. Speed kuning. Alhamdulillah. Baru mantap. Alhamdulillah. Siap Adi ikan melenting tadi. Ikan parang. Baru mantap. Speed kuning. Duduk kat aku laju semua hari ni bang. Pada mantap. Alhamdulillah. Pek kuning. Pada mantap. Tapi tak boleh masuk tengah lagi ni. Air terus laju ni. Boleh lah. Alhamdulillah. Pada mantap. Mak Pi. Alhamdulillah. Pada mantap. Lagi. Tu dia. Alhamdulillah.
Kuat makan bumpun bang ni. Pada mantap. Yes. Tu dah tarik lagi. Sekejap. Sekejap. Tu bawa naik ni dulu. Alhamdulillah. Kemain lagi kau menarik. Tak nak pula. Ngacau je. Pulut hitam pula dia makan. Alhamdulillah. Udang tengah. Ni air dah naik besar ni dia. Cepat dia pusing. Mana yang dapat je lah ni. Alhamdulillah. Pada mantap. Air dah laju pula. Tengah ada makan. Tapi harus sudah laju. Kena pindah. Takut sampah. Alhamdulillah. Pada mantap. Ya, lagi bang. Sekejap lagi kita balik. Macam nak hujan dah. Tadi tengah hari tak jadi hujan. Petang ni macam nak hujan ni. Pungut. Alhamdulillah. Pada mantap. Alhamdulillah bang. Selesai mancing. Demi nak memakai buff baru anak murid bagi ni. Nak anyeh tak anyeh. Macam penganyeh hari ni. Tak adalah bang, gurau je. Okey, alhamdulillah turun memancing daripada pukul 8 lebih tadi sampai sekarang pukul 5.30 petang. Hari ni kuat makan umpun-umpun. Nasib baik 4 bekas umpun-umpun habis. Hari dah nak hujan sana tu. Jadi tak boleh lama ni. Kang nyanya saya basah lencun. Kita tengok hasilnya. Alhamdulillah. Saya campur-campur macam biasa bang. Saya campur-campur. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tu dia. Kita tengok. Macam biasa lah ni. Tu dia. Saiz kalau besar semua saya tak tahu macam mana keadaan ganjut ni. Ni saiz campur-campur. Alhamdulillah. Selambak bang. Campur-campur saiz kecil besar bang. Ni yang kecil-kecil macam ni dah mati ni. Buang aja. Tu dia bang. Alhamdulillah. Ada juga yang sadu-sadu. Campur-campur. Ranting. Macam cakap. Alhamdulillah. Rezeki hari ni. Bukan dia ada semua bang. Kita kena cari bang. Kena tahu alur dia. Kedudukan dia macam mana. Baru kita akan jumpa lah. Kalau jumpa tu stay lama sikit. Dia akan berulang-ulang makan kat situ. Macam cakap ni bang hasil saya bang. Ni hasil saya. Alhamdulillah hari ni. Umpun-umpun dengan pulut hitam ikan kapi. Alhamdulillah. Selambak. Okey bang. Syukur alhamdulillah dapat menunaikan ada hajat orang daripada Labis. Dia nak beli udang. Okey, insya-Allah ada kesempatan dan kesihatan yang baik kita jumpa lagi. Mari pada mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Terbaik daripada Sungai Gresik. Ya. Ada ikan lah. Ikan macam-macam ikan lah. Thank you. Macam-macam ikan Kenapa? Ni saya bagi je ambil. Nak dia pegang dik. Ini boleh bang? Boleh. 130 Nak nombor saya ke nombor dia?
Kalau ada nama saya. Adik. Ni nak turun balik lapis ni? Balik Bakri. Rumah kat Bakri. Oh. Ulang lah. Oh. Kerja dekat lapis? Kerja kat habis. Alright. Nasib baik ada rezeki hari ni. Dah seram juga kalau misalkan tak ada nyanyi aku. Siap MB. Nak 2 kilo aku dah seram juga pagi tadi. Sudah jangan tak ada ni sekarang. Berada? Sebab tu aku berani. 170. Okey bang. Alright. Lama-lama tawarin padahal baru dekat. Tadi pula tengah hari macam nak hujan. Sudah ni masa tu belum cukup lagi. Okey bang. Okey. Ara. Terima kasih bang. Okey. Terima kasih. Baik-baik. Assalamualaikum. Balik. Salam.